Matematik tingkatan 4 unsur SET set. Jadi kita akan belajar asas set matematik. Jadi dekat sini kita boleh nampak ni set semester E single quote, F single quote yang ada titik dekat atas ni. Jadi set semester dekat sini adalah dalam kotak ni keseluruhan. Untuk E adalah dalam bulatan ni dan untuk F dalam bulatan ni. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Jadi kita buat kurungan dulu. Untuk set semester adalah merangkumi dalam kotak ni. Jadi kita letakkan semuanya A, B, C, D dan E. Jadi kita buat macam ni. A, B, C, D, E. Kesemuanya. Untuk E adalah dalam bulatan ni sahaja, D dan E. Jadi kita buat kurungan D dan E. Dan untuk E ni, dan atas E ni ada titik, bermaksud E single quote bermaksud ni adalah E dalam E, tetapi dia tak nak E sebab ada titik atas ni. Dia tak nak E, jadi selain E adalah A, B, C. Selain E yang besar ni. Jadi kita buat kurungan A, B, C. Tutup kurungan. Okay, so F pula, F single quote ni ataupun F ada titik dekat atas ni, F tapi selain F, sebab ada titik ni adalah bermaksud selain, bukan B. Selain F adalah A, C, D, E. Jadi kita buat macam ni, A, C, D, E. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah je kan nak jawab soalan ni?